beliau terus melakukan nasihat-nasihat bagi kami. Kemudian beliau berceramah di depan para tokoh-tokoh agama lintas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu mesti mengingat bagaimana beliau terus melakukan nasihat-nasihat bagi kami. Kemudian beliau berceramah di depan para tokoh-tokoh agama lintas yang disampaikan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini samping dengan jabatan lain, semoga tentu Allah akan Sulawesi Selatan. Wahai Al-Mukarram Andre Gurunta Kiai Haji Sanusi Bajo,